sakit lutut yang common berlaku adalah osteoarthritis, iaitu cedera ataupun inflamasi yang berlaku pada sendi lutut. Selalunya orang yang tak pernah aksiden ataupun jatuh teruk, dia boleh berlaku wear and tear di bahagian cartilage selaput lutut. Kita boleh lihat daripada ultrasound sama ada dia smooth ke tidak, jagged cedera ke tidak, ataupun dia menipis ke tidak lah. Jadi kebanyakan orang sakit lutut sebab dia punya anatomi cartilage ni rosak. Ini yang untuk wear and tear lah. Mungkin ada yang sport injury, ada yang trauma. HA gel tidak merawat lutut, tapi dia hanya membagi space, membagi ruang supaya lutut lebih selesa dan kurang pressure. Stem cell bagi protein mampu untuk repair balik cartilage yang rosak, cartilage yang haus, untuk kembali pulih supaya kurang sakit itulah.